kita ada beberapa soalan berkaitan dengan teasers Avengers Doomsday ni. So, soalan pertama daripada Daniel yang bertanya, apakah pendapat para panelis gaya baru Chris Hemsworth, Thor rambut pendek sama seperti dalam komik Marvel The Unworthy Thor versi short hair? Kau dah baca ke Munif yang Thor rambut pendek dalam komik ni? Aku tak sure sangat. But it reminds me of the Taika days lah. Dia bukan ni je. I think there's many times pun Thor has spot macam that short hair lah. So kita pun susah kan nak speculate dia nak visually nak ambil Thor from which comic ataupun dia original design apa, kita pun tak tahu. Tapi apa yang aku boleh kata with certainty, kalau pun dia ambil visual Thor from the Unworthy storyline kan, by now kita takkan go back to the whole debate kata Thor ni alamak worthy ke tak worthy ke, dia nak boleh will Mjolnir, dia nak boleh will Stormbreaker ke macam mana, macam those things sadan lah. Aku rasa kita akan tengok Thor yang is already an established Asgardian god without a doubt. Kalau aku punya speculation of what version of Thor lagi kita akan nampak as the story progress daripada Doomsday ke Secret Wars, then it has to be Rune King Thor lah. Kau nak deal dengan Doom, God Emperor Doom with all his power kan. At the very least Thor kena step up jadi Rune King version. That would be cool to see, untuk tengok dia clash. Imagine the power levels in the movie guys. Kau ada God Emperor Doom, kau ada Rune King Thor, jangan lupa you have Sentry juga di situ tau. So it'd be cool to see this reality breaking punya clashes on screen. And jangan lupa guys, kita pun ada X-Men. Kalau Phoenix sekali take the stage, gila kau. Gila. It's gonna be awesome. Betul man. Tak sabar. This is satu cabaran lah. Pasal diorang tak set up langsung filem Doomsday ni. So macam mana kita nak enjoy filem ni bila kau perlu set up Robert Downey Jr., kau perlu set up Fantastic Four masuk universe kita. It's gonna be a lot of questions lah. So soalan seterusnya daripada Ziyad yang bertanya, kenapa teaser keempat diorang tak tease Doom, tease jubah ke, angle belakang ke pun dah hype? I think jawapannya pasal Doom mungkin muncul di dalam Super Bowl trailer. Yeah. So that's why dia tak tease in the first four yang kita nampak depan Avatar Fire and Ash tu lah. Seterusnya Wan Faris bertanya, Genocide of Genosha rasanya dalam trailer X-Men tu ke pendapat panelis? Kita ada teori-teori palatau yang kata kat belakang Cyclops tu kaki Sentinel sebenarnya Jean Grey dah mati sebab tu dia mengamuk. Tak sure bro, teaser tu terlalu pendek. Apa pendapat kau Munif? Was it the Genocide of Genosha yang nampak di mana Cyclops kasih optic blast yang besar tu? Dia kena ingat juga one of the more orang kata prevalent things dalam teaser tu is the X-Mansion tau. Kan? And as we know, X-Mansion is not on Genosha lah. So kalau kita, unless dia very expertly cut the teaser tu untuk buat kita fikir dia tengah lawan dekat the X-Mansion punya grounds, then tu lah. Tapi there has been leaks yang gambar on set yang tunjuk macam ada kepala Sentinel dekat depan X-Mansion kan. So aku rasa it's safe to say battle tu berlaku dekat the X-Mansion, which means this is not gonna be Genosha lah. And lagipun kalau dia tunjuk, sebab Genosha is his whole thing. Aku rasa sayang kalau dia just, sebab kita tahu X-Men nak lead this new universe kan. Kalau Genosha just jadi some 3-minute flyby punya scene macam tu, dan sayang lah. I would much rather untuk introduce the mutants cepat-cepat ke dalam this MCU punya interconnected universe ni, is just tunjuk freaking Dr. Doom pergi attack dia punya mansion now, and that's what's going on. Kerana tu dia lagi efficient lah macam tu, and then we can save Genosha for when the mutants officially ada dia punya own movies dalam the MCU lah.
Betul, betul. In a sense, filem ni adalah saying goodbye kepada 20th Century Fox. And aku rasa kalau ada X-Men dalam Secret Wars pun, ataupun beyond Secret Wars lah, it wouldn't be them anymore. Dia akan recast dengan pelakon-pelakon baru. Macam tu lah. Soalan seterusnya adalah daripada Daniel Ismat yang bertanya, betul ke Avengers Secret Wars kena separate ada part 1 dan part 2? Setakat ini sekadar teori palatau. Skrip diorang still being written dan shooting bakal bermula bulan April. So kita tak tahu sama ada Avengers Secret Wars akan dipecah jadi dua, maybe satu tahun 2027, satu 2028. Tak sure lagi, but kita akan cover berita ni. Masalah MCU sekarang banyak sangat palatau tu sampai dah aku tak tahu apa yang betul, apa tak betul lah. Jadi macam terlalu banyak. Oh ya, yeah, trust me bro, trust me. Menurut aku punya source, macam tu lah. So aku tak sure what is reality anymore. Soalan terakhir daripada Wan Faris. Soalan untuk panelis, diorang akan tease tak Namor and Sue Storm macam komik? Most likely bibit-bibit cinta ataupun relationship antara Namor dan Sue Storm akan di-explore di dalam filem Avengers Doomsday nanti. Namun di dalam Avengers Secret Wars, Sue Storm menjadi gundik kepada God Emperor Doom. So if they wanted to show it, it would be this film lah. Because dalam Secret Wars nanti dia dah jadi gundik God Emperor Doom. Tak macam mana kan? Ada triangle di situ. Alright guys. Triangle lagi. Ada left triangle lagi. Segitiga cinta pula. Segitiga kuasa. Wadaud. Tapi shock kalau Sue Storm kan. Sue Storm sebenarnya bitch show. Oh, banyak jantan dia layan. Ada lelaki. Lepas tu dengan Namor. Lepas tu dengan villain pula. Oh, bitch gila. Slut. Betul kau saya tak gambar. Queen slut. Empowerment oi. Dengan Vanessa Kirby. Ya. Betul juga. Kena muka dia berlawa kan. Lepas tu jadi slut kan. Apa shock gila. Kau pegang-pegang Pedro. Bodoh. Lepas ni dia pegang-pegang pelakon Namor pula. I bet you lah masa marketing untuk Avengers dunia nanti dia akan duduk sebelah-sebelah dengan pelakon Namor. Mamat tu dah ada case esok. Itulah kan. Aduh, macam dia dapat job aku tak tahu. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada BuzzPop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.